Hai korang, welcome back to my YouTube channel. Tira nak buat room tour hotel dekat Kunming. Yinlin hotel dia nama Yinlin. Ya ke Yinlin? Ya ke Yinlin? Hotel ni kan bagi Tira sangat suka, Tira sangat puas hati sebab dia bersih, dia cantik lah juga. And yang penting Tira tidur seorang and dia tak rasa vibe yang menakutkan pun. And terharap tak ada apa-apa lah. Tira akan tunjuk tour room ni dekat video selepas intro. Hai. So ni bilik Tira dekat Kunming. Masuk-masuk dia. Sekejap Tira nak tutup pintu dululah. So situ ni toilet. Tada. Korang nak tahu tak sekarang ni pukul, rasanya pukul 3 pagi kot. Pul. So itu toiletnya. Ni tempat mandi. Nice ya. Serious nice. So ni ada sinki. Kita akan gosok. Wah, ada hair dryer. I like. So ada hanger. So ada kentuala. Lepas tu apa ni? Oh my god, Tira boleh make up dekat sini. Serius. Mantap ya. Lepas tu ada peti ais, mini peti ais. So kat sini ada apa ni? Ada teko. Ada teh. And tu ada TV. Korang tengoklah TV dia besar guys. Serius. Lepas tu masuk-masuk je dia dah buka dah TV tu. So situ ada kerusi tempat healing. Ni biliknya. Tira tidur seorang je. Saya rindu husband saya. Tira dah dekat hotel, bilik hotel. Tapi cerita dia sekarang Tira tidur seorang. Sebab kat sini tak ada bilik yang untuk 3 orang kot. So Tira tidur seorang lah. Mama abah Tira tidur bilik yang lain. Hotel ni nama dia Yinlin dekat Kunming. Nak datang ke sini tadi dekat airport tak adalah jauh sangat. And Tira tak tahulah dia dekat town ke tak, sebab bila kita datang travel agent ni kita just follow je. So kita tak tahu hotel apa dia orang duduk apa semua. Tapi so far saya sangat berpuas hati ya. Hotel ni dia macam sangat nice, sangat cantik. And tak rasa takut untuk tidur seorang. Itu yang penting. And Tira takkan tengok kat luar. Tira akan tutup langsa ini supaya Tira tidak akan berfikir-fikir. And Tira mungkin akan tidur buka lampu sedikit lah. Tu apa tu? Oh, pewangi. Aduh, saya ingatkan apa benda lah So mari kita tengok kat sini. Reading lamp, wood light, atmosphere light. Wow. Okay, kita buka macam ni lah. So dekat sini ada body lotion korang. Ada body lotion tapi macam dah tak banyak je. So sini dalam ni ada toiletries. Macam contoh yang ni, ubat gigi, berus gigi yang macam Tira pakai dah ni. Lepas tu ada sikat. Oh, ada sikat. Ada apa lagi ni? Oh, ada shaver. Mantap. So ni ada shower cap. Dan ni ada cotton bud. Okay. So function lah. Kat bawah tu towel. Ni ada air. Lepas tu Tira nak tunjuk kat korang macam Tira baru nampak hari ni. Sebab semalam Tira mengantuk sangat ya. Tengok ni, dia bagi torchlight. Torchlight dengan I don't know what is this. Escape hood. Oh, mungkin kalau ada kebakaran kot. So pakailah benda ni. Entahlah, tak tahulah sebab first time Tira nampak. Dalam ni tak ada apa-apa. So yeah, tara. Ni luar dia. View Tadika. Tengok tu budak-budak. Ada budak-budak Tadika. Alah comel-comel. Nampak tak tu? Comel-comel comel-comel. Best gila Tadika macam ni. Serius.
So inilah dia tu kondo rumah orang. Apa ni dekat rumah orang macam best lah, nampak tu vibe autumn. So korang, hari ni Tira nak pergi stone, apa benda stone tak tahulah, dengan Green Lake ke apa benda. So Tira akan cuba buat vlog dekat sana, tapi tak banyak lah kot kan. Nak buat simple vlog sahaja, nak tunjuk apa yang ada dekat sana. Mungkin akan boleh bagi korang punya idea nak pergi ke tak kat tempat tu. So korang stay tune in the next vlog. Tira akan tunjuk korang tempat yang Tira pergi day 1. And Tira akan buat juga vlog makan dekat sini. Korang stay tune. Bye. Jangan lupa subscribe.